Kajian ini dijalankan bagi mengatasi kadar penggunaan pengangkutan awam yang rendah di daerah Kuantan. Kepentingan kajian. Yang pertama, bagi menyelaras keperluan kemudahan pengangkutan awam. Yang kedua, menilai keberkesanan sistem bas henti-henti sedia ada. Yang ketiga, bagi mencadangkan penambahbaikan secara menyeluruh. Dan yang terakhir, bagi menjadi rujukan utama kepada agensi berkepentingan. Kawasan ini merangkumi 296,000 hektar, iaitu 8% daripada keseluruhan negeri Pahang. Populasi penduduk Kuantan dijangka meningkat daripada 571,000 orang pada tahun 2024 kepada lebih 836,000 orang menjelang 2035, iaitu peningkatan hampir 30%. Pusat pertempatan utama termasuk Bandar Kuantan dan Bandar Gambang. Perkhidmatan bas awam disediakan dengan 28 unit bas melalui 16 laluan utama. Pada awalnya, perkhidmatan bas di Kuantan digerakkan oleh pengusaha tempatan seperti Bihuat dan Sihat Bas. Selepas itu, operator seperti Senheng memperluas perjalanannya. Seterusnya, pada tahun 2012, Rapid Kuantan mula beroperasi dan pada 16 Disember tahun 2025, MyBus Kuantan memulakan operasinya. Menjelang 2050, Pahang mengasarkan 30% penggunaan pengangkutan awam langkah ke arah mobiliti hijau dan lestari. Namun di Kuantan hari ini, realitinya masih jauh berbeza. Sebanyak 95% perjalanan dilakukan menggunakan kenderaan persendirian, manakala pengangkutan awam hanya menyumbang sekitar 5% sahaja. Keadaan semasa pengangkutan awam di Kuantan: yang pertama, liputan laluan bas yang tidak menyeluruh. Yang kedua, kemudahan infrastruktur kurang selesa dan tidak efisien. Yang ketiga, kurangnya integrasi antara mod pengangkutan awam. Visi bagi kajian ini ialah bagi menjadikan sistem pengangkutan awam di daerah Kuantan lebih maju, progresif dan berdaya saing selaras dengan aspirasi Pahang First. Bagi merealisasikan Pahang First melalui sistem pengangkutan awam di Kuantan, terdapat 5 strategi, 16 tindakan pelaksanaan dan 22 cadangan. Strategi pertama, memperluaskan tahap liputan perkhidmatan bas awam di seluruh daerah Kuantan, mampu mengurangkan pelepasan karbon dan memperluas akses mobiliti kepada semua lapisan masyarakat. Strategi 2, mempertingkatkan ketepatan masa dan kekerapan perjalanan. Ini dapat meningkatkan keyakinan pengguna serta menggalakkan peralihan kepada pengangkutan awam. Strategi 3, memperkukuhkan kemudahan infrastruktur sokongan perkhidmatan bas awam agar mesra pengguna, mampu memberikan persekitaran perjalanan yang selesa, selamat dan inklusif. Strategi 4, mengintegrasikan perkhidmatan bas awam dengan mod pengangkutan awam lain, dapat menghubungkan setiap perjalanan tanpa jurang, memperkasa mobiliti bandar berkesinambungan. Strategi 5, penyelarasan dasar dan strategi di peringkat negeri dan tempatan yang berkesan untuk memastikan perancangan serta pelaksanaan pengangkutan awam dilaksanakan secara berkesan. Kini masa untuk perubahan, maju progresif dan berdaya saing.